Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rifli bin Muhammad Amri. Saya Muhammad Syafiq Afizi bin Muhammad Jamal. Kami berdua adalah alumni MSU dan kami study dalam jurusan Psikologi Marketing di Fakulti FBMP. So, kalau cakap pasal achievement, actually banyak yang kita dah achieve lah, Alhamdulillah, daripada sejak kita study pada MSU sampailah kita dah jadi alumni. Banyak perkara yang kita dah achieve daripada kita dapat bina satu jenama yang daripada tak dikenali sampai dikenali di seluruh Malaysia sekarang, iaitu Jom Kita. Kita start pada 2018 lah kan? Betul, daripada tak ada apa-apa, daripada zero capital. Daripada zero capital, daripada kita yang ada satu page saja, sampai sekarang kita dah ada 5 brand dan kita dah ada hampir 9 staff dan juga kita ada team di seluruh Malaysia jugalah. Ada freelance lagi lah. Ada freelance, team dan sebagainya lah. So itu antara pencapaian kita dah achieve. Dan kita juga dah ada dapat a few award juga, kan? Betul, kita award daripada Tourism Selangor dan macam-macam lagi lah. Tu bagi kita itulah pencapaian kita lah. Sepanjang kita menjalankan perniagaan Jom Kita ni. Okay, so basically apa yang kami buat di Jom Kita ni, kami adalah merupakan digital marketing agency yang mana kami fokus pada produk F&B. So kita provide content service, kita provide macam food review, kita promote lah tempat-tempat makan yang ada di Malaysia, tempat-tempat menarik, aktiviti yang menarik, tapi kita banyak fokus pada F&B lah buat masa ni. Macam dalam company kita ada beberapa cabang perniagaan yang kita jalankan. Macam Syafiq telah jelaskan, kita ada di bawah company Jom Kita Sdn Bhd, kita ada perniagaan media, social media. Kita ada 5 branding yang mana kita buat servis, buat food review, macam-macam lagi lah. Lepas tu cabang yang lain kita buat marketing, ada juga advertising punya servis lah. Social media management lah. Betul. Kita tolong klien-klien kita untuk develop satu konten, naikkan social media platform dia. So banyak jugalah usahawan yang F&B yang telah kita bantu. Juga ada juga usahawan tu ada dari kalangan alumni MSU juga, yang kita turut bantu mereka dalam macam Syafiq cakap, dalam social media management, content creation dan macam-macam lagi lah. Okey, perniagaan Jom Kita, manakala kita adalah company media dan juga advertising dan juga digital marketing, actually company kita telah banyak membantu lah. Macam kita tahu, pemain-pemain industri di kalangan F&B industri, mereka kurang peka ataupun kurang mempunyai ilmu yang lebih detail terhadap digital marketing. Mereka hanya tahu menjalankan perniagaan sahaja, tapi mereka tidak tahu pentingnya social media marketing sekarang, social media marketing. So apa yang kami bantu adalah kami bantu setiap peniaga atau pemilik restoran F&B untuk mempromosikan perniagaan mereka agar lebih dikenali, dan di samping itu juga dapat memberi kesan dan impact dari segi sales lah, membawa sales. Dia senang cerita, marketing kedai, so orang tak tahu kewujudan kedai mereka, dan mereka pun tak tahu customer dia orang siapa. So kita di tengah-tengah, kita membantu connect the dots lah, between the dots antara kedai dan juga pelanggan. Kita adalah sebagai medium untuk menyampaikan sesuatu tu kepada target market. Betul. Masa di MSU kami ambil course Psychology with Marketing. So kami adalah student Psychology Marketing. Classmate lah. Tahun 2018 kami graduate. So kita start tahun 2015. So macam kenapa saya pilih MSU? Kenapa? Satu, for sure sebab dekat dengan rumah saya. Tu yang paling best lah. Yang kedua adalah course yang ditawarkan tu agak menarik. Betul, course Psychology Marketing, macam dia tak pernah dengar. Ada psikologi, ada marketing. So selama ni apa yang kita tahu adalah marketing saja. Rupa-rupanya dua ni relate. Dia melibatkan apa yang kita nak tahu pasal manusia, macam mana nak approach manusia dengan marketing ni. Sebab tu kita tengok course yang ditawarkan MSU tu agak menarik, dan kita tengok lain juga peluang pekerjaan yang ditawarkan lepasan MSU tu agak impresif. Betul. That's the one of the reason jugalah kita orang memilih untuk belajar di MSU. Okey, macam kalau cakap experience tu, banyak sangat experience yang saya dah lalui. So macam sebelum saya buat bisnes dengan Syafiq, saya juga ada perniagaan sebelum tu lah. So banyak pengalaman menarik, macam dari segi pengalaman saya menghadiri ataupun telah dibantu lah dari segi entrepreneurship punya program. Banyaklah saya belajar sebenarnya dekat MSU ni, dari segi networking, dari segi kenalan-kenalan lain. Program-program MSU yang saya involve pada waktu tu memang adalah pengalaman-pengalaman yang tidak lupakan lah. Actually as a business owner, as a entrepreneur, actually that's the opportunity tau. Sebab opportunity yang adalah manusia, connecting with people tu, that's the biggest opportunity. So apa yang ada dekat MSU saya tak nampak yang mungkin
universiti lain tak ada sama. Saya tak cakap tak ada, mungkin tak sama, adalah kita can blend together. So for entrepreneur punya opportunity, that's a very good opportunity. Betul. Okay, if you're talking about our MSU Inspire, actually banyak. Macam kita tengok sendiri, bila kita masuk dalam MSU, kita didedahkan dengan kejayaan-kejayaan student-student MSU dan juga alumni. Kita bukan masuk, bila kita masuk ni, MSU ni dia banyak berkongsi dengan student dia. Inilah kita punya usahawan kita dah berjaya macam mana. So dia akan membuka lagi tau minat dan juga rasa kita nak juga, I want to be like them. So macam bila saya masuk, saya ditunjukkan ni dia usahawan MSU yang berjaya, ni program-program MSU. Saya jadi macam ni macam menarik ni. Aku nak jadi macam diorang. Bukan setakat student lah. Banyak orang yang berjaya ada dalam MSU ni. So dia buat macam student lain pun macam nak jadi macam diorang tak? So alhamdulillah tu yang buat kita orang sekarang jadi macam dia macam mereka lah. Tak adalah berjaya, tapi alhamdulillah ke arah sana lah. Untuk saya, apa yang saya yang memberi inspirasi kepada saya adalah family saya sendirilah, belah mak saya. Mostly kebanyakan mereka adalah businessman. So itu adalah yang menjadi satu point untuk saya rasa macam saya kena jadi juga macam diorang untuk keluar daripada kepompong. Bukan setakat kita graduate, kita kerja, tapi kita gain knowledge, kita try apply knowledge tu untuk develop diri kita ke next level. Watch this space for more alumni success story. Follow your passion and create your own achiever story. #MSU Alumni.